Saya Puan A daripada Jasil Melaka. Saya datang sini bawa anak untuk melakukan rawatan. Dia sebenarnya terlibat dengan kemalangan dan menyebabkan dia punya kulit kepala hilang masa kejadian. Jadi dia punya bahagian kepala yang terlibat tu hanya ada kulit bahagian peha sahaja. Prosedur tu banyaklah kena pergi hospital ke hospital sampai ke HKL. Last kali memang treatment semua dekat HKL sajalah. Doktor cadangkan untuk implan tapi tak jadi buat implan tu. Daripada 2018 sampai sekarang baru kita dapat untuk prosedur ni. Cuma doktor ada buat untuk operation 2 kali. Dia sedut lemak. Doktor cakap memang dia akan ada lemak yang terkumpul dan doktor suggestkan untuk treatment penanaman rambut. Kami sebenarnya tak tahu. Kami disyorkan oleh Miss Ali sebab kita ada rawatan susulan, ada plastik surgery. Saya mensyorkan jika ada di kalangan ibu bapa yang ada anak yang mengalami masalah seperti anak saya, dapatkan rawatan di Glojust ni lah.